bina dashboard sales dari banyak sheet. Dashboard sales ni dibina dari 12 sheet sales untuk tiap bulan dari Januari hingga Disember. Dan dashboard ni tunjuk sales ikut bulan, minggu, hari dan channel sales. Memang susah nak copy table satu-satu dari tiap sheet. Tapi jangan buat cara ni. Ada cara mudah. Jom. Mula-mula, bina sheet baru dan namakan prestasi sales all bulan. Then, gunakan kod LED ni yang akan panggil semua table di tiap sheet sales tiap bulan. Then, gunakan kod LED ni sekali lagi untuk unpivot column supaya dapat bina sales ikut channel. Then, formatkan tarikh dan ekstrak bulan, minggu dan hari dari tarikh ni. Then, highlight semua table, klik insert, klik pivot table, then bina di sebelah table sedia ada. Then, bina 4 pivot table, iaitu sales ikut bulan, minggu, hari dan channel. Masukkan ianya ke bahagian rows dan value di pivot table. Then, formatkan angka kepada ribu. Then, bina 4 chart dari pivot table ni, formatkan ikut kesesuaian masing-masing. Then bina 3 slicer iaitu bulan, hari dan channel. Then bina cut untuk total sales. Siap. Senang kan? Nak belajar dan bina dashboard ni, klik profile.